bergantung kepada saiz tayar juga. Di mana saiz tayar ni part of the suspension ataupun satu gabungan suspension yang paling penting. Setiap sebiji tayar ini berapa tahap kemampuan beban yang dia boleh tanggung. Kalau kita punya kereta 4 biji tayar, 4 biji tayar tu berapa beban dia? Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat tayar tu, mula-mula ada tulis 195 stroke 60 kali 15. Lepas tu kita nampak radial, kita nampak kat tepi dia ada tulis perkataan 93 H. Yang paling penting 93 tu lah. Dan H tu. Jadi maknanya 93 tu 350 kg dan H tu maximum speed adalah 210 km per hour. Jadi kalau kita tengok kan 93 tu beban dia dah baru 350, 4 biji dah 1400. Kereta kita hanya baru 800 kg. Ini maknanya tayar ini akan mempunyai jangka hayat yang baik. Jangka hayat dia sepatut kita boleh jalan sehingga 30,000. Kemungkinan dia boleh jalan sehingga 40,000 atau 50,000, bergantung cara kita menggunakan. Andai kata kita boleh mungkin 195/70 kali 15, kita beli 60 hanya 135 kilogram. Jadi kalau kita campur dengan 4, berarti baru dapat tak sampai pun 500 lebih kilogram. Sama beban dia, sama dengan kenderaan kita punya berat. Jadi jangka hayat tayar ni akan jadi pendek. Bila jangka hayat tayar ni jadi pendek, dia akan jadi stres dan kita akan memandu pada bila-bila masa tayar ni mudah meletup. Jadi tayar amat penting untuk kita menjadikan technical spec yang menentukan setiap buah kenderaan itu adalah dikeluarkan oleh manufacturers. Dan kita sebagai Jabatan Pengawatan Jalan sebagai pelulus untuk vehicle type approval sebelum dia daftar. Jadi di bawah Undang-Undang Construction and Use Rule, kita perlu lihat ada 3 undang-undang besar pada setiap buah kenderaan itu, walaupun dia motosikal.